kita nak redeem emas dari Tome. So this is the apps. Beli daripada Gold Now. Ni adalah kali ketiga ni redeem. Kali ni kita redeem 5 gram. So ni pick up dekat KLCC. Sekarang kita tengah lunch and kita nak pick up soon. It's very easy. Beli je. Macam kalau kita nak beli lump sum, takut kita tak ada duit kan. So kita beli je weekly. You keluarkan RM60 untuk beli 0.1 gram. You beli setiap minggu. Accumulate, then you dah boleh redeem. And then nanti kalau dah boleh redeem jewelry, lagi best. You boleh redeem emas yang you nak. It's all dekat apps ni. Simple. Daftar. Lepas tu you masukkan referral link ni. And then you dah boleh start membeli. And then nanti pun dah boleh beli ikut auto debit. So you boleh setkan sekali. And then dia akan deduct daripada your card, your account. Every week ke. Depends on you punya target. So jom. Sekarang ni dalam Tome. And you nak redeem. So you kena bawa IC. Lepas tu dia akan ambil dia punya gold. Cadar nanti you dah ada gram dekat dalam apps tu. You dah boleh redeem jewelry. Yang ni collect now. Yes. Aku check dulu Alright. So this is the gold. 5 gram. This is it. Cantik. So ni adalah emas dia. 5 gram. And untuk orang yang macam takut kan. Takutlah nak beli dalam apps. Takut tak dapat emas fizikal. Yada. You boleh beli dekat Gold Now Tome sebab dia under Tome. Nampak tak? Jewelry company yang buat. So you don't have to worry. Kat mana-mana ada 60 lebih cawangan. So you can experience it by yourself. Macam ni dah 3 kali dah. And I'm very satisfied. Because of my past experience kan. Banyak kali kena tipu. Kena scam. This one. Thank you. Jom kita unboxing emas dari Tome. So ni yang ni redeem daripada apps Gold Now. So wajib pakai referral ni. Okay, and then jangan lupa lepas you dah register, verified, and then you dah boleh start accumulate gold. Every time you nak beli, you boleh beli serendah 0.1. So tak adalah membebankan kita kan. Keluarkan RM60 lebih, RM65 untuk setiap belian 0.1. Kumpul. Dah boleh redeem macam ni. So this is the gold. Dia buat packaging macam ni. Last video pun ini ada buat unboxing emas. Yang ini adalah emas dia. Cantik. Tada. Yang ni 5 gram. So ni 5 gram. Macam ni. Ni ada yang ini. Yang ni 1 gram. Ni 5 gram. Pertama kali ni pergi, ni beli yang ni. Which is this one yang masa opening. Masa dia launching Gold Now apps. And then ini first try. This one. Kucing. Yang ni 1 gram. And then this is 5 gram. Total. November. Okay. So siapa-siapa berminat nak tahu tentang Gold Now Tome, boleh je join group ni public and register, masukkan referral link yang ini. Sekarang ni nak spill satu strategi macam mana you boleh beli emas dengan cara yang tak membebankan. So hari ni, contoh andai kata harga emas 1 gram RM650. So you target setiap minggu you keluarkan RM65 sahaja untuk beli 0.1 gram. Put it this way, RM65 tu umpama you beli nasi ke, makanan ke. Contoh you beli makanan dekat kafe pun harga lebih kurang RM100 kan. So this time, every weekend, you target tak nak berbelanja dekat tempat yang terlampau mahal, kafe-kafe yang mahal. You simpan lebih kurang RM65, lebih ataupun kurang untuk beli 0.1 gram. So minggu pertama, you beli 0.1 gram. So continue minggu kedua, you beli 0.1 gram. You continue minggu ketiga dan minggu keempat. Of course, ada yang akan mempertikaikan. Nanti harga emas tak sama. Tapi put this in a way yang mana you dah target, dah siap-siap, you nak beli 0.1 gram setiap minggu. Supaya pada bulan yang pertama, you dah dapat accumulate 0.4 gram. So 0.4 gram ni sebenarnya
secara tak langsung you dah keluarkan duit RM260. Tapi kalau kita nak keluarkan lump sum RM260, especially student, mungkin kadang-kadang dia rasa terbeban. So, dia takkan langsung membeli. So, what is the simple way untuk you still membeli emas dengan cara yang tak membebankan? You beli sikit-sikit and accumulate. So, that is the best part. So, bila dah 1 bulan you dah ada 0.4 gram, you akan jadi addicted nak tambah lagi. So, you boleh continue every month and bulan ketiga you buat strategi yang sama ni, you dah kumpul 1.2 gram. And bayangkan kalau you continue selama 6 bulan, you dah ada 2.4 gram. Tapi macam Nini, apa yang Nini suggest untuk orang yang baru start, first time nak buat emas ni, first time nak kumpul emas, bila dah cukup 1 gram ni, you pergi redeem dulu. Sebab apa? Once you redeem emas physical, you akan dapat satu macam magnet ataupun satu aura. Bila you pegang emas physical ni sangat berbeza. So, Nini suggest you beli untuk pegang supaya you tahu, oh ni aset kita. Sebab kalau you beli kat phone, and then apps Gold Now tu pula dalam phone digital, you tak nampak secara, you tak nampak depan mata. And then, bila kita tak nampak depan mata ni, dia jadi macam benda yang tak penting sangat. So, macam mana kita nak nampak and kita nak nampak lagi, kita nak jadi lebih agresif dalam simpan emas, kita boleh redeem dulu 1 gram. Beli album, simpan 1 gram tu dalam album. So that you dah ada satu pegangan emas fizikal. And believe me, kalau you pegang emas fizikal tu aura dia lain. You akan jadi nak lagi. Okay? So, bulan yang ke-6 you continue, you dah ada 2.4 gram. So, next time you beli, you dah boleh beli banyak sikit lah, lebih grammage. Maksudnya, first time beli mungkin 1 gram. Second time beli, you redeem 5 gram. Then above. Kumpul sikit-sikit. Macam ni target ni pun, ini akan kumpulkan semua gram yang available. Daripada 1 gram sampailah 100 gram. That is my next target. So, sekarang ini dah ada 1 gram dan 5 gram. And next target ni adalah 10 gram. So, 9 bulan, you dah ada 3.6 gram. And setahun, you dah ada 4.8 gram. So, benda ni tak akan jadi. You tak akan ada 1 gram pun kalau you tak start dengan membeli. So, macam mana nak beli tanpa membebankan? You kena ada plan. So, this is the strategy untuk sesiapa yang nak beli emas tanpa rasa membebankan. And of course, ni khas untuk student yang mana bajet dia lebih kurang RM65 sebulan. So, ada satu lagi. Kalau you memang lagi rendah bajet you boleh keluarkan RM100 je sebulan. So, kalau contoh dengan RM100 sebulan selama 5 tahun, you sebenarnya dah boleh ada pegangan emas 6.4 gram dalam masa 3 tahun. And masa tahun yang ke-5, you dah ada 9.2 gram. And tahun yang ke-10, you ada 15 gram. Andai kata harga emas naik seperti tahun-tahun sebelum ni, and anggap je lah, ni adalah aset kita, harga emas memang akan naik. So, kalau you tengok, dalam masa 3 tahun, you dah ada profit daripada pegangan emas you. So, RM33 untuk 3 tahun pertama. And then, you dah boleh nampak tahun ke-5, you dah untung 400 lebih. And then, tahun yang ke-10, you dah untung 2007. Yang ni hanyalah simpan RM100 sebulan sahaja. Bayangkan kalau you simpan lagi banyak, lagilah akan banyak keuntungan yang you dapat atas kenaikan harga emas. Okay, you tak payah buat apa-apa pun. Bila kita beli aset ni, kita tak payah pun tunggu harga emas naik ataupun kita kena tiup harga emas naik. Tak. Harga emas naik turun dengan sendirinya. You just take advantage daripada kenaikan harga emas untuk dapat profit. So, ni adalah kalau you ada modal RM200 sebulan, which is kalau sebulan RM200, you boleh dapat dalam masa 3 tahun 11 gram. Okay, dan 5 tahun 15 gram dan 10 tahun 22 gram. So, profit you pun akan banyak. Compared tu tadi RM100 sebulan je you keluarkan. Yang ini adalah RM200 sebulan. So, gain dekat sini adalah profit daripada simpanan you. Daripada you simpan tak ada apa-apa benefit. This one, you beli emas, you akan nampak perbezaan dia. And beli emas ni bukan sahaja boleh simpan aset, tapi dia boleh gunakan as perbelanjaan nanti. Kalau you nak pergi umrah ke, nak pergi haji ke, nak bayar apa-apa ke. Macam Nini sendiri pergi haji, memang Nini gunakan emas punya aset. So, itu adalah kegunaan you beli aset emas. Sebab emas ni antara aset yang sangat mudah untuk dicairkan. And even kalau you tak nak jual, you pun boleh buat pajak. Itu adalah antara ilmu yang kita semua boleh belajar dalam financial. Because kalau kita ambil tahu tentang aset-aset ni, dia akan membantu you punya financial as a whole. So that is all. Bayangkan you keluarkan RM65 sahaja seminggu, you dah boleh ada 4.8 gram setahun. Daripada tak ada apa-apa, now you know the technique. Untuk siapa-siapa yang nak kumpul emas, boleh daftar free dekat akaun Tome Gold Now. Download je dekat App Store.
And then guna referral code ni, ada link dekat bawah untuk you klik supaya you dah boleh start your goal journey hari ini. Sangat mudah. And lepas you dah register, you dah boleh start membeli. And then dah boleh start redeem physical gold. So, apa lagi topik yang you nak tahu? Boleh komen dekat bawah. Until then, bye, annyeong!